Hari ni aku nak pergi pasang bubu dekat dalam kebun sawit dekat dengan rumah aku. Aku nak cari ikan kecil untuk nak bagi ikan yang aku bela makan. Ikan ruan, ikan tilan dengan ikan belida. Bubu yang ni aku nak pasang dekat tepi parit tu. Sebab tepi tu airnya dalam. Lepas aku letak bubu tu, aku ambil batang pelepah untuk nak pacak dekat bubu tu supaya bubunya tak pergi jalan-jalan. Ini bubu yang kedua. Bubu ni aku beli dekat Shopee. Bubu ni khas untuk ikan-ikan yang kecil sebab bubu ni mudah koyak kalau ikan besar yang masuk. Umpannya aku pakai nasi putih. Walaupun tawar tapi ikan suka. Aku nak cari anak udang sekali buat bagi makan ikan yang aku bela. Bubu ni aku nak pasang dekat celah tu. Selalunya kalau dekat celah-celah tu banyak ikan dekat situ. Ini lokah untuk ikan besar. Aku nak pasang lokah untuk nak cari ikan keli lembat. Umpannya aku pakai biji sawit. Biji sawitnya aku lenyekkan supaya bau dia pergi jalan-jalan. Aku cari biji sawit tak banyak. Cuma satu baldi tongcat yang kecil. Aku pasang 2 lokah hari ni. Jadinya satu bubu cuma pakai setengah baldi biji sawit. Maknanya kalau 2 lokah dah jadi satu baldi. Siap diisi buah sawit tu dalam lokah, aku terus pergi pasang dekat spot yang semak-semak. Dekat spot ni masa tu aku ada mancing lembat. Hasilnya pun aku dapat banyak. Aku nak cuba pasang dekat spot ni. Sebelah kanan aku tu paritnya, tapi dah ditutupi dengan rumput tebal. Aku nak pasang dekat sini. 1, 2, 3. Wurr! Aku pacakkan batang pelepah sawit dekat lokah supaya lokahnya tak pergi jalan-jalan. Lepas tu aku ikat tali lokah dekat rumput tu supaya nanti aku nak angkat senang aku nak tarik. Aku nak buatkan jalan untuk ikan masuk dalam bubu. Tapi tak boleh nak buat sebab dekat sini tanah gambut. Kalau aku turun terus terbenam. Jadinya aku biarkan saja macam tu. Parit ni dah kering sebab musim kemarau masa tu. Jadinya tak ada arus. Ikan pun lambat bau umpan. Siap ikat tali lokah, aku ambil pelepah sawit untuk nak tutup atas lokah. Siap pasang lokah pertama, aku pergi cari spot kedua untuk nak pasang lagi. Masa dalam perjalanan, banyak badak darat yang berkumpul dekat depan tu. Badaknya masih kecil, mungkin ini semua anak dia. Lokah kedua aku pasang dekat parit ni. Parit ni panjang sampai sana. Spot ni dulu aku pernah dapat lembat dengan haruan banyak. Masa tu pun airnya masih penuh. 1, 2, 3. Wurr! Bubu dengan lokah yang aku pasang hari ni aku biarkan 2 malam. Lusa nanti baru aku pergi angkat. Semoga ada manis-manisnya nanti. Pasang bubu dengan lokah dah siap. Hari ni aku cuma pasang 4. Sekarang aku nak cari batang pelepah sawit yang liar yang bukan orang tanam. Kalau pokok sawit yang orang tanam macam dekat belakang aku tu, pokok yang aku cantas ni memang dia tumbuh liar yang bukan orang tanam. Jadi bolehlah untuk nak pakai buat tajuk. Pokok sawit ni dia ada jantan dengan betina. Pokok jantan batang pelepahnya kecil sesuai untuk nak buat pancing sebab batangnya ringan. Manakala pokok betina batang pelepahnya besar. Tak sesuai untuk dia buat pancing sebab batangnya berat. Untuk batang pelepahnya dah cukup. Aku pakai cuma 8 batang. Untuk daunnya aku buang. Aku perlukan batang dia saja. Siap buang daun, aku ikat tali dekat batang tajuk. Mata kailnya aku dah siap ikat dari rumah. Cuaca hari ni bagus. Hari nak mula gelap menandakan nak tiba waktu malam. Umpannya aku pakai cacing gelang. Umpan paling power di semua air tawar. Jadi macam ni cara pasangnya. Lebihkan cacingnya supaya cacingnya gerak-gerak menarik perhatian ikan. Tajuk pertama aku letak dekat sini. Lain-lain tajuk aku skip dia supaya korang tak bosan menunggu. Semua sekali aku pasang 8 batang tajuk. Hari dah pun malam. Tajuk yang ni dah ada ikan yang makan. Aku pun cepat-cepat angkat. Aku dapat ikan haruan. Malam-malam macam ni ikan haruan memang aktif cari makan. Untuk saiznya anggaran dalam 700 gram. Salah ni. Tak nak balance aja. Dia punya ni. Mantap. Ruan. Salah makan ni. Aku punyalah susah nak tangkap ikan. Ular tu senang-senang dia je dapatkan ikan. Tempat aku panggil ular ni ular sawa air. Kalau tempat korang panggilan apa nama ular ni? Mungkin setiap tempat berbeza nama panggilannya. Punyalah tamak ular tu makan ikan yang besar dari badan dia. Lepas tengok ular tu makan, tajuk aku ada yang kena lagi. Agak-agak ikan apa yang makan ni ya? Aku dapat ikan haruan lagi. Untuk saiznya lebih kurang macam yang tadi aku dapat. Ini bukan ikan target. Target aku keli lembat. Tapi tak apa, ini pun dinamakan rezeki. Rezeki jangan ditolak. Ikan haruan dekat sini badan dia agak pucat. Mungkin sebab airnya coklat. Mantap mas bro. Yang gacor banyak.
Tajuk yang ni ada yang makan lagi. Ini aku strike ikan haruan lagi. Dah 3 ekor haruan naik malam ni. Mana pergi ikan lembat ni? Saiz yang ni agak kecil sikit, anggaran dalam 200 gram. Aku mancing malam ni tak lama. 3 ekor ikan haruan pun dah cukup untuk aku makan. Sekarang aku kemas-kemas semua tajuk aku untuk nak masak. Perut aku pun dah lapar. Ini hasil untuk malam ni. Ikan haruan yang paling kecil tu aku terpaksa ambil sebab ikannya makan dalam. Jadinya aku ambil untuk buat lauk. Semua ikan ni aku siang, buang perut dan juga sisik. Cara matikan ikan haruan ni, cukup ketuk kepala dia kuat-kuat, confirm dia tukar alam. Untuk ikannya aku basuh dulu supaya nampak bersih. Siap je basuh, aku siang perut dia pula. Maksudnya, aku buang benda yang tak patut ada untuk dimasak. Kepala ikan ni aku tak makan, jadinya aku buang je. Sebab kepala dia tak ada lemak atau isi, aku potong jadikan beberapa bahagian. Orang putih cakap, slice. Siap potong ikan ni, aku masukkan dekat dalam besen. Ikannya semua aku dah potong-potong. Sekarang, aku cuci ikannya sampai bersih tanpa pakai limau, asam jawa dan sebagainya. Masa aku basuh-basuh ikan ni, aku ternampak kepala anak ular sawa dekat bawah batu ni. Aku rasa mungkin aku bising-bising dekat sini sebab tu dia keluar. Entahlah nak. Aku masukkan serbuk kunyit dengan garam. Kacau-kacau sampai semuanya sebati. Untuk minyaknya, aku panaskan dulu. Selepas 5 minit, minyaknya pun dah panas. Dah boleh masukkan ikannya ke dalam kuali. Kuali ni mak aku yang punya sebab kuali aku kecil sangat. Susah aku nak masak. Harap-harap dia tak marah lah. Tak tunggu lama, ikannya pun dah masak. Aku angkat ikannya dan letakkan ke dalam pinggan. Bahan tumisnya pun dah siap. Itu ada ular sawa. Bahan tumisnya aku masukkan. Aku masukkan sebatang serai. Kacau-kacau sampai sebati. Letakkan garam, ajinomoto dengan secukup rasa. Bila bahan tumisnya dah pecah minyak, aku masukkan ikan yang aku goreng tadi. Gaul-gaul sampai semuanya kena sambal. Perahkan limau supaya ada rasa masam-masam sikit. Lauknya dah siap dimasak. Sekarang masanya untuk aku menikmati. Maksudnya aku nak makan sebab perut aku dah lapar. Malam ni aku masak sambal balado perah limau. Ikan haruan ni kalau masak sedap yang macam gini kering-kering. Jemput makan semua. Yang setengah lagi untuk cameraman. Aku lupa nak asingkan nasi bagi dia. Nasib baik dia ingatkan aku. Kalau tak, nonong je lah tengok aku makan. Hari ni, aku nak pergi tengok bubu yang kemarin aku pasang. Bubu ni aku dah biarkan 2 malam. Itu ada burung punai buah. Tapi kamera lambat pergi dekat arah yang aku tunjuk. Itu dah biasa bagi aku. Bubu ni aku target keli lembat. Semoga ada isi dia dekat dalam. Talinya aku buka dulu. Lepas tu aku tarik bubunya naik ke atas. Nampaknya macam tak ada pergerakan. Macam tak ada ikan je. Oh, malang tak berbau aku tak dapat apa-apa dekat bubu ni. #kumpau. Tapi tak apa, ada lagi satu bubu yang aku belum angkat. Ini bubu yang kedua. Harap-harap ada yang masuk mengatakan aku tak kumpau. Talinya aku tarik dulu. Masa aku tarik pun tak ada pergerakan yang kuat. Takkan tak ada ikan yang masuk ni. Tu kan aku tak kumpau. Aku dapat juga anak ikan bujuk, ikan sepat dah tukar alam dengan anak kura-kura. Anak kura-kura ni comel kalau bela. Aku bawa balik sebab Faris nak bela dekat rumah dia. Ikan bujuk ni pun aku bawa balik sebab saiz macam ni cantik kalau dibela. Itu ada rumah burung hantu tapi aku tak berapa nampak sama ada dia ada dekat dalam ataupun tak. Aku tak puas hati. Aku pun panjat buka tingkap dia untuk nak tengok sama ada burungnya ada ataupun tak. Sekali burungnya tak ada. Mungkin dia tidur dekat rumah member dia kot sebab dah balik lewat malam. Aku nak pergi tengok bubu yang seterusnya. Bubu ni aku fokus tangkap ikan kecil sebab aku nak bagi makan ikan yang aku bela dekat rumah. Aku tengok bubu bawa motor sebab pada masa yang sama aku nak cuci motor aku sekali. Cuci free siapa yang tak nak kan? Lagi-lagi motor kebun.
Air kat parit ni tak dalam, tapi aku rasa macam tak payah bawa motor pun tak apa kot, sebab motornya tak boleh nak jalan. Nak kena tolak pakai kaki baru boleh jalan. Sebab jalannya tu pasir semua, jadinya semuanya terhakis. Nah, tu kan aku dah sangkut dekat situ sebab pasirnya makin lama makin dalam sebab tayarnya pusing setempat. Lepas tu, aku turun tolak motor tu sambil pulas throttle. Sampai dekat spot, aku cuci motor dulu bagi lecak-lecak ni semua bersih. Hari ni hujan sebab tu airnya keruh. Kemarin aku pasang airnya jernih sampai boleh nampak ikan. Tapi sayang sekali, bubu yang ni tak ada seekor pun yang masuk. Mungkin sebab injapnya terlalu besar aku buat. Tapi sebelum ni ada je ikan yang masuk dekat bubu ni. Mungkin sebab dia dah tahu aku nak tangkap dia kot. Tapi tak apa, masih ada bubu yang terakhir belum aku tengok. Ini bubu yang terakhir. Harap-harap ikan kecil pun aku tak kumpau lah. Kalau dia kata ada rezeki, pasti ada. Kalau tak ada tu, buatlah macam mana pun tetap takkan ada. Semua rezeki dah diatur oleh Allah. Kita hanya mampu berusaha dengan sebaik mungkin. Selebihnya serahkan dekat dia. Macam gini pun dah cukup nak bagi makan dekat ikan aku. Sikit atau banyak tetap kena bersyukur. Siap angkat semua bubu aku tak boleh nak tolak motor sorang-sorang sebab lawan arus pergerakan air, jadinya motor makin berat. Aku suruh Faris tolak sekali motor aku. Ini kerja gila buat masa sekarang. Tapi akan datang cerita ni dapat dikenang masa hari tua aku nanti. Akan ku ceritakan pada keturunan aku. Mesti masa tu sama-sama teruja dan ketawa bersama di saat kenangan yang aku cipta pada usia aku muda. Dalam masa yang sama, aktiviti macam ni dapat hilangkan stres masa bekerja sebab gelak yang besar dari kami berdua. Oh, kerja gila. Ini hasil ikan yang aku dapat. Ikannya tak banyak tapi cukup untuk diberi makan. Tu kan ikan tilannya dah lapar, siap sedia untuk diserang kejap lagi. Ikan yang aku baru dapat ni ikan bagor. Ikan ni ramai orang buat bela dalam akuarium hiasan, tapi aku buat bagi makan ikan je. Ini ikan bujuk yang tadi aku dapat. Ikannya masih mabuk sebab air dalam baldi berkocak-kocak. Ikan yang saiz besar aku bagi dekat ikan haruan. Ikan haruan ni ada seekor je. Anggaran berat dia dalam 1.8 kilo hingga 2 kilo. Tu kan ikannya semua masih mabuk. Kura-kura ni Faris bersihkan sebab banyak lumut dekat cengkerang dia. Dia gosok pakai 2 berus. Sekarang kura-kuranya dah bersih. Barulah sedap mata mandang kalau nak bela dalam akuarium. Ini akuarium Faris yang Faris bela dekat rumah. Bolehnya dia sagatkan kura-kura tu dekat bucu tu Bedal lah Faris, asalkan kau bagi dia makan sudah. Belakang rumah aku ada rambutan yang sangat banyak. Sekarang tengah musim rambutan. Tengok tu rambutannya, ada merah, ada kuning. Aku pergi ambil rambutannya. Pokok rambutan ni atau aku yang tanam. Bermacam-macam ada dekat belakang rumah ni. Contohnya macam nenas, manggis, betik, durian, pisang, longgang Brazil, duku dan lain-lain sayur-sayuran. Tapi ini aku cuma ambil rambutannya je. Lain-lain buah tu nanti lain hari pula kalau ada rezeki makan buahnya lah. Tapi ini aku cuma ambil rambutannya je. Lain-lain buah tu nanti lain hari pula kalau ada rezeki lah nak makan buahnya. Dah kan mak. Rambutan merah ni dia punya rasa sangat manis. Rambutan ni adik aku yang bungkus untuk nak bawa balik rumah dia. Yang ni pula makcik aku bawa balik juga. Ada durian dengan pucuk Ajinomoto. Hari ni aku nak pergi memburu toman di sungai kecil yang jernih airnya. Aku pergi dengan Abang Atan dan juga Abang Napi. Perjalanan aku menuju ke spot toman ambil masa dalam 1 jam. Aku naik dari JT Kampung Mawai lama. Cuaca hari ni panas. Semoga hari ni hujan tak turun.
Kami berhenti rehat dekat JT member Abang Atan sebab dia tertinggal bekal yang bini dia masak. Biasalah kalau dah lupa nak buat macam mana kan. Bini dia dalam perjalanan naik kereta. Sebab kalau nak patah balik naik bot dah jauh. Ini jalan sungainya. Airnya cantik warna hijau. Tapi air sungai ni ada sikit rasa payau. Sama macam air peluh aku, rasanya payau. Ada pokok rasau yang hanyut duduk dekat tengah-tengah sungai ni. Dalam perjalanan, kami ternampak orang pasang jaring kiri dengan kanan. Yang melintang sungai pun ada. Ini tak mantap. Dekat sini tempat yang kami tajuk Toman masa tu. Tapi dah kena kacau dengan jaring. Disebabkan dekat sini dah ada jaring, kami terpaksa naik ke hulu lagi. Bukan tak nak naik ke hulu, tapi halangannya pedih kalau nak rendah. Kiri kanan aku semuanya jaring. Tu kan ada jaring yang melintas sungai. Ini tidak mantap. Jadi, inilah halangan yang paling besar aku cakap tu. Sampai dah tumbuh rumput-rumput dekat tengah sungai ni. Korang bayangkan je lah berapa lama sampah ni terkumpul dekat sini je. Ini kebanyakannya batang rasau. Batang rasau ni masih boleh pakai enjin sebab batangnya lembut. Tapi bila paksa pun kipas boleh sangkut juga. Nak tak nak kena juga pakai enjin sebab tarik tolak pakai tangan dah tak jalan. Naik lenguh dibuatnya. Belum pasang tajuk lagi dah lepak. Kalau nakkan sesuatu kena usaha yang lebih. Sedangkan aku cuma duduk je rekod video. Abang Atan yang buat sorang-sorang. Aku tolong masuk off camera je. Tapi dia dah biasa macam ni. Tak ada hal bagi dia. Abang Atan cakap kalau tahu ada orang pasang jaring, dia nak bawa sensor. Sebab dia memang dah tahu dekat sini ada halangan yang besar. Nak kena cincang semua batang rasau ni. Tapi tak apa. Anggap saja halangan ni sebagai trip yang adventure untuk bagi korang tengok. Tengoklah tu punya banyak batang rasau yang hanyut ni. Akhirnya kami lepas juga halangan tu. Akhirnya! Berkorban mencari rezeki. Makin ke hulu, airnya makin jernih. Ini halangan yang kedua. Halangan ni kecil je sebab boleh langgar dengan aman. Bila Abang Atan dah lepas, Abang Atan tarik tali bot Abang Napi. Jadi sama-sama lepas. Kalau tengok suasana sungai ni macam dekat air terjun. Teringin macam rasa nak mandi. Tapi tak boleh, sini ada buaya yang besar-besar. Ini halangan ketiga bagi kami untuk nak redah. Kami target nak pasang tajuk awal, tapi disebabkan halangan ni, kami kesuntukan masa. Halangannya pun dah lepas sebab halangannya tak berapa besar. Tapi dekat 15 minit juga untuk nak redah. Ini ada halangan lagi. Halangan ni dah masuk ke 4 punya halangan. Tempatnya pun kecil. Disebabkan makin ke dalam makin banyak halangan, kami pun putuskan untuk berpatah balik pasang tajuk sebelum orang yang pasang jaring. Bot yang Abang Napi bawa parking dekat sini. Pergi pasang tajuk cuma bawa satu bot je. Bot yang Abang Napi bawa tu untuk letak barang-barang. Ini tali tajuknya. Semua sekali ada 120 lebih mata. Mampukah untuk nak habiskan pasang semua ni dalam masa yang singkat? Mari kita tengok macam mana. Pertama sekali Abang Atan buat ampainya dulu. Ikan keli tu pun sampai melompat. Aku rasa dia tak sabar untuk nak dijadikan umpan buat santapan Mama Toman. Abang Atan ikat tali ampai hujung ke hujung dekat pokok rasau ni. Pokok rasau ni juga batangnya tajam. Tajuk pertama dah pun pasang. Umpannya pakai ikan keli. Ikan keli ni bawa 300 ekor. Ini tajuk yang kedua.
tajuk yang ketiga, tajuk yang keempat, tajuk yang kelima, tajuk yang keenam. Ini model mata kailnya. Yang bawah pakai steel, yang atas pakai tali besar. Untuk tajuknya Abang Atan dah pasang, tapi aku skip je supaya korang tak bosan. Semua sekali dapat pasang cuma 60 mata je. Selebihnya tak dapat pasang sebab hari dah lewat petang. Baru siap pasang tajuk kami, dah ada yang kena. Tapi ini dapat toman saiz kecil. Siap pasang 60 mata, Abang Atan dengan Abang Napi pasang kemah kembes untuk kami bermalam dekat sini. Kembes ni kembes baru yang Abang Atan beli. Saiznya agak besar sikit dari yang sebelum ni aku pergi. Selepas 30 minit, kemahnya pun dah siap dipasang. Tu kan kembes ni besar sikit, barulah tak risau kena tempias kalau hari hujan. Siap je pasang kemah kembes ni, perut masing-masing dah pun lapar. Kami makan bekal yang Abang Atan tertinggal tadi dekat rumah, yang bini dia hantar separuh jalan. Ini nasi lemak, telur rebus dan juga ayam goreng. Selesai kami makan, kami pergi cek tajuk dan tajuk kami ada yang meletup sampai putus tali atas. Masa ni kami semua dah jam kepala. Apalah ia agak-agak yang kena ni. Kami pergi cari kayu untuk nak buat penghadang bot bagi botnya tak gerak kiri dengan kanan. Maksudnya botnya tak keluar dari kemah kami. Air sungainya masih pasang. Kedudukan bot pun dah rapat dengan kembes. Kayu yang tadi ambil, pacakkan dekat depan satu dengan dekat belakang satu. Aku terbangkan drone untuk nak tengok pemandangan dari atas kemah kami. Sekarang hari dah pun petang. Lepas siap je makan, kami pergi cek tajuk. Itu ada lotong tengah tunggu pasangan. Hari pun dah masuk waktu malam. Tiba-tiba tajuk kami yang ni ada yang kena. Tapi yang kenanya biawak. Ini tak mantap. Balik dari cek tajuk, Abang Atan masak Maggi untuk santapan malam. Maggi karinya pun dah siap. Tambah-tambah dengan air kopi panas. Rasanya mantap sambil dengar bunyi-bunyi dekat dalam hutan. Sekarang aku makan dulu. Jemput lapar semua. Salah. Jemput makan semua. Lepas 1 jam makan malam, Abang Napi pun tidur sebab kepenatan meredah sungai. Tapi aku dengar Abang Atan tak boleh tidur. Jadinya Abang Atan bakar mesin bola. Sebab Abang Napi sensitif kalau bunyi meletup, kata Abang Atan. Mari kita tengok macam mana reaksinya. Hari pun dah pagi. Abang Napi masih tidur. Aku dengan Abang Atan dah bangun. Dekat sana ada burung tengah santai, sedangkan kami dekat sini pun masih santai sebab ikan toman baru naik seko. Kami kemas awal kemah kami sebab airnya tak cantik. Airnya masam, kata Abang Atan. Jadi ikan tomannya kurang main. Kalau tunggu pun ikannya tak makan. Umpan keli pun banyak yang mati sebab airnya masam. Bukan ketiak je boleh masam, air sungai pun boleh masam. Lepas buka kemah, kami pergi buka semua tali tajuk. Dan kebetulan ada rezeki lagi dia bagi toman. Tapi sayang sekali ikan tomannya tukar alam sebab terlilit dengan kayu dekat bawah tu. Ini toman yang saiz, anggaran dalam 6 kilo. Sebelum tomannya bau, Abang Atan buang perutnya dulu supaya ikan ni boleh bertahan lama. Tengoklah tu, isi perut dia pun dah besar. Aku pendekkan cerita, lepas tu aku dah sampai dekat JT Mawai. Hasil hari ni cuma dapat 2 ekor. Satu hidup dan satu dah tukar alam. Itu ada bot yang dapat trofi. Botnya duduk dekat atas darat. Hasil kali ni tak padu. Ini toman yang besar. Berat dia 5 kilo 200. Semua salah dah. 5-2. Terima kasih layan sampai habis video ni. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Mantap!